habis RM100,000 untuk reno kedai, buat interior cantik-cantik, tapi last sekali kedai kosong, orang tak datang, macam kena santau. Owner kedai, siapa ada masalah macam ni? Ramai owner kedai komplain tapi dia tak buat sesuatu pun. Antara ikhtiar yang dia boleh buat adalah sebenarnya selain daripada reno kedai cantik-cantik, tapi satu lagi part adalah kena buat online marketing. Sebab kedai yang tak buat online marketing pada zaman sekarang ni ibarat dia tak buat marketing langsung. Kenapa? Majoriti orang dekat negara kita, mereka banyak luangkan masa di platform digital. Marketing yang kita kena boleh katakan wajib buat kalau kita ada kedai adalah marketing dekat media sosial dan platform-platform digital. Tapi platform digital ni susah pula nak set up kan. Nak kena belajar buat content, nak kena belajar buat copywriting lagi, tekan tu, tekan ni. Bukan semua orang ada masa nak belajar dan bukan semua orang boleh buat. Sinilah apa yang kami di Sendiri Digital boleh bantu. Datang je kat kami bantu anda buat set up ads. Kami bantu anda shoot content, edit poster. Kami uruskan semua berkaitan digital marketing, terutamanya paid advertising. Anda sebagai business owner, sebagai pemilik kedai hanya fokus pada operasi dan buat jualan untuk bisnes anda sahaja. Jadi, apa lagi? Klik link di bio sekarang dan mohon untuk dapatkan servis kami sekarang. Cepat, slot terhad hanya untuk 3 syarikat sahaja kami buka.